Macam mana ya zaman sekarang kita nampak pelajar-pelajar dia nak cepat berjaya. Bila keluar belajar terus nak berjaya. So ada orang yang nak berjaya, duit banyak, contohnya gaji besar. Betul. Ada dia punya achievement nak beli sesuatu benda. Betul. So kalau tanya saya untuk berjaya ni depends pada orang tu sendiri. Pastikan faham dasar. Apa maksud dasar? Fundamental, the basic one. Kalau awak tahu from the root, awak boleh jadikan dia jadi fruit. Itu dia cerita dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sepatah Dua Polisas Educast di saluran YouTube rasmi kita, Polisas Shout TVET. Hari ini kita ada satu tajuk yang agak menarik. Saya jemput bekas pelajar saya sendiri untuk menjadi panel alumni DEC. Saya rasa tahun 2018, 2019. Okay, so tajuk dia agak menarik. From Zero to Hero. Kita ada dua panel yang hebat, sangat hebat. Kita ada Encik Hisham dan juga kita ada Encik Faiz. Ya buat. Saya pun kekok sebenarnya panggil diorang encik-encik ni. Okay, kita pergi santai-santai. Okay, baik. Hisham dan juga Faiz. Baik, Okay. Okey, Kita mulakan dengan santai, sesi perkenalan. Okay. Okay, mesti ramai nak tahu ni. Background Hisham. Hisham daripada mana? Kenapa cuburi bidang yang Hisham cuburi sekarang ni? Dan lepas tu kita teruskan dengan Encik Faiz. Boleh ya? Perkenalkan diri. Boleh. Okey, saya Ahmad Syamsuddin bin Ahmad Kadruddin, dikenali sebagai Encik Syam Kadruddin. Dan saya berasal daripada Kuala Lumpur dan dibesarkan dekat Ipoh Perak lah. Saya dalam industri marketing agency. Marketing dalam dia industri memang daripada diploma. So, apa yang kita belajar dekat poli dulu, sampailah ni lah saya dalam industri tersebut. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada Encik Faiz pula. Okey, saya Muhammad Faiz bin Yahya. So dikenali oleh Faiz lah dalam Polisas ni. So tak ada nama gelaran special lah dekat Polisas. So saya berasal daripada Dungun, Terengganu. So sekarang saya menetap di KL. So saya bekerja dekat company salah satu swasta, iaitu Glocom System Sdn Bhd. Itu IT company lah. Right, dua-dua duduk KL lah ni. Merantau. Saya Selangor. KL tu T20 sikit. Okay. Merantau. Macam saya orang KL merantau kat sini. Awak semua kebanyakan Pantai Timur merantau kat sana. Itulah. Alright, okay. So sekarang ni kita teruskan ya. Okay. Kita dah tahu dah alumni DEC. Okay. Bidang marketing, account manager, hebat-hebat. Okay. Sangat hebat. Okay. Kita pergi macam ni. Macam mana ya zaman sekarang kita nampak pelajar-pelajar dia nak cepat berjaya. Bila keluar belajar terus nak berjaya. Apa pandangan Hisham, pandangan Faiz dalam konteks nak cepat berjaya tu? Saya dulu lah. Boleh. So daripada pandangan saya sendiri kan, saya sendiri pun nak cepat berjaya. Kita dalam as a owner business, as a CEO, kita pun nak seal yang secepat mungkin. So kita punya aim nak dapatkan cepat result dan sebagainya. Tapi sebenarnya pandangan daripada saya dalam industri, bila student-student ni nak terlalu cepat berjaya ataupun terlalu nak cepat dapatkan sesuatu result tu, dia akan cepat jatuh. Cepat awak naik, cepat juga awak jatuh. Supposedly dalam waktunya muda ni tak perlu sangat pun nak kejar terlalu cepat tinggi. Ramai yang cakap bila awak capai 1 juta ke atas, awak dikelar berjaya. Tapi kalau awak capai 1 juta dalam satu hari je dan esoknya awak dah tak berjaya, apa ceritanya? Dia lebih kepada konsisten. Awak kena konsisten sebenarnya. Bukannya terlalu cepat berjaya ataupun nak cepat sangat naik pun tak juga. Itu daripada side pandangan saya lah. Okey, pandangan Faiz. Okey, bagi saya berjaya ni subjektif lah. Alright. So ada orang yang nak berjaya, duit banyak, contohnya gaji besar. Betul. Ada dia punya achievement nak beli sesuatu benda. So kalau tanya saya untuk berjaya ni depends pada orang tu sendiri. So bagi saya, kalau untuk apa yang saya buat sekarang ni, apa yang saya nak aim, memang saya punya nak target saya punya sale lah.
So salah satunya untuk saya punya untuk contribute dengan saya punya company sekarang. So saya kena tunjukkan something lah, apa yang saya boleh buat dekat saya punya company sekarang. Kalau ni untuk saya punya sendiri lah. Soalan tricky. Wah, ni saya suka ni. Ni. Pernah rasa give up? Give up banyak kali juga rasa give up ni sebenarnya. Give up sewaktu belajar. Give up waktu belajar. Pernah tak? Sem 2 saya dah rasa give up nak belajar, tapi ada orang selamatkan saya. Yang apa tu? Puan Noni sendiri. So Alhamdulillah. pada Sem 1 nak masuk Sem 2, saya dah sengkit teruk dah tu, dah tak ada duit dah tu. So Puan Noni ada kontak saya time tu cuti Sem. Kenapa awak seorang saja yang tak bayar duit yuran? Itu katanya. Saya kata saya tak ada duit, Puan, saya nak drop. Maksudnya saya nak berhenti daripada polisas ni. Sedihnya. Sebab memang tak ada duit langsung time tu. Lepas tu Puan Noni dia tak ada bagi syarahan ke apa, dia check nak nombor bank. Aku macam dah kenapa nak minta nombor bank So saya pun bagi dah, tak fikir panjang. Tahu-tahu duit masuk. Tolong bayar duit yuran dia. Itu je dia cakap. Dia tak ada macam panjang ke apa. So disebabkan Puan Noni transfer kat saya tu, sebab tu saya boleh sambung belajar pada Sem 2. Ada orang bayar yuran. So pada Sem 3, Sem 4 kita dah mula bekerja kat luar. Saya kerja dekat kedai Eco dengan kedai 7E. So kita continue. Pada Sem 5 dengan Sem 6 hampir nak give up juga. Tapi time tu Puan Yasmin pula selamatkan saya dengan job-job repair laptop dia. Anak dia lah apa kan. Dia bagi kita tukar skrin apa semua. So sebenarnya dekat poli ni, personally dekat saya lah, saya nak give up tu 3 kali. 3 kali kita nak drop. Tapi pensyarah-pensyarah tak tahu apa yang dia nampak kat saya, dan dia bantu saya. So pensyarah-pensyarah yang saya takkan lupa adalah Puan Noni, Puan Yasmin, Sir Faiz. So 3 pensyarah ni yang buatkan saya terus nak belajar. Kalau tak ada dorang ni, saya dah lama berhenti ni dan mungkin tak ada kat sini lah. Dan tak capai apa yang saya ada sekarang. Alright. Faiz? Okay, saya rasanya Sem 1 kot. Masa tu saya ada satu subjek yang saya drop carry. Gagal kiranya. Gagal lah. So saya memang fed up juga sebab semua carry saya masa tu semua, saya boleh kata semua lepas. Saya dalam golongan yang tak lepas. So once daripada masa tu saya pun terus rasa macam betul-betul give up lah untuk saya nak sambung kan. So lepas saya masuk Sem 2, Sem 3, saya rasa turning point saya start pada Sem 4 kot, yang ada semangat sikit. Sebab bila dah tengok senior-senior dah kira dah berjaya. So senior dah kira dah ada buat macam kita orang buat FYP apa semua. So saya dah nampak benda ni berguna untuk kerja nanti kan. So start pada Sem 4 kot, saya punya turning point yang saya terus habiskan saya punya belajar. Saya nampak tu. Saya mengajar awak berdua ni semester 2, semester 3. Hisham sendiri student FYP saya. Betul. Gold medal. Gold medal, kita dapat gold medal. Usaha tu kita nampak, semangat tu kita nampak Okay, sekarang ni kita pergi kepada lebih nampak macam series. Okay, kita nampak tadi santai-santai ni, kita pergi pada series Sudah boleh. Okay, kita nak pergi ke arah industri. Industri. Okay, which means saya nak tahu dalam teknologi sekarang, kemajuan sekarang, okay, apa yang membantu Faiz dan juga Hisham. Okay, kita tahu alam pekerjaan dalam bidang ramai yang nak. Betul. Tapi saya nampak anda berdua sikit je lari daripada bidang, betul? Betul. Okay, so apa pandangan? Okay, daripada pandangan saya, ini cerita pasal industri. Saya memang minat business, marketing, IT. Daripada sekolah sampailah ni. So memang takkan lari. Dan saya masuk sambung belajar ni pun, sebenarnya saya tak nak sambung belajar pun. Tapi ada seorang, tak tahulah, hidup saya ni mungkin banyak dibantu oleh orang tanpa disedari. Time tu saya kerja dekat Aeon dan ada seorang kakak ni, nama dia Kak Diana. Dia yang pergi bayar duit apa yang kat BSN tu, masukkan nombor PIN. Nombor PIN tu. Dia ambil IC saya, dia pergi beli tu. Lepas tu dia daftarkan polisas, dia daftar poli dan tahu-tahu saya dapat polisas. Saya pun tak tahu. Okay, so kita kembali balik. Kat dalam industri ni, sebab apa saya masih ada dekat sini, first tadi saya cakap pasal luck. Saya sendiri sebab memang saya minat dekat marketing dan dia pun saya sembang-sembang dengan Kak Diana apa semua. First pasal luck. Lepas tu bila kat dalam polis tu sendiri,
banyak pensyarah yang bantu saya. Walaupun saya dah nak berhenti apa semua, dorang tolong saya tanpa bagi tahu yang dorang sebenarnya nak tolong. Saya pun tak tahu nak tolong ke tak nak, tapi sebenarnya dorang tolong. Okay, itu kedua. So that's why bila saya habis belajar, saya masuk dalam industri, dalam otak saya, ramai siut dah tolong aku ni, takkan aku nak pergi bidang lain. Kenapa saya nak pergi ke bidang lain? That's why saya stay dekat, masuk dalam bidang ni, masuk dalam bidang industri marketing, marketing and service dan business. Lepas tu saya cuba untuk balas balik dengan saya expert dalam bidang-bidang marketing dan business tu sendiri. Mungkin ramai kalau ada klien-klien saya yang tengok, dia tahu macam mana saya punya expertise kat dalam bidang marketing dan sebagainya. Dan cara untuk saya repayment balik dekat tempat saya belajar adalah dengan berkhidmat dekat Polisas lah, dengan bekerjasama dengan pihak Jabatan Perdagangan. Itu saya kenapa saya masuk kat dalam bidang marketing saya ni. Okay, alright. Dan ni soalan untuk Faiz. Account manager sekarang betul? Betul Puan. Tadi Faiz ada cakap gagal account. Sekarang ni betul ni. From zero to Hero. hero. Sebenarnya Kupas. Mari kita kupas. Sebenarnya saya nak mention pasal saya punya position account manager yang saya pegang sekarang ni, saya bukan lebih pada macam jaga untuk finance. So saya more tu pada sales. So maksudnya company bagi saya account client, so I kena develop account tu untuk macam dapat sale lah. Macam saya sekarang ni dapat untuk handle untuk government punya projek. So saya kena develop saya punya account tu untuk kira macam company punya sales tu untuk account yang company bagi kat saya tu lah. Okay, alright. Sebab saya pun rasa ramai confuse lah bila saya bagi business card, bila saya cakap account manager, semua cakap oh ni macam finance lah. Ya, betul. Sebenarnya bukan. Alright. Dalam IT ni dia ada banyak position. Kalau finance dia akan panggil finance manager ataupun CFO ke apa kan, tu dia punya finance punya side lah. So saya more to sales. Okay. Macam kita nak sentuh sikit kata dalam bidang tu kan. Faiz yang belajar dalam DEC tu ada sikit-sikit terkait. Dia kalau tanya pasal subjek atau syllabus tu, nak kata 100% tu tak sama. Tapi cara kita buat praktikal lah. Contohnya saya ni lebih kalau customer bagi timeline. So saya kena meet dia punya timeline tau. Alright. So macam sama juga macam Puan bagi saya buat assignment. So Puan cakap nak siap date sekian-sekian. Betul. Tapi biasalah student kan. So kita macam fikir kita ambil sambil lewa lah. So kita tak ada buat, okay tak apalah. Kalau ni kita cakap kat Puan, kita buat hari lain lah. Tapi untuk dalam industri ni, kalau dia kata date sekian, kalau saya tak bagi, memang susah lah saya nak buat bisnes. So that's why apa yang saya tengok, kita punya praktikal ni sebenarnya membantu untuk industri. Kalau kata syllabus, nak kata 100% tu tak sama lah. Tapi cara kaedah kita belajar tu, method yang kita buat dulu. Alright. Tapi sebenarnya kan, dia ada kait rapat tau apa yang kita belajar personally dekat saya, sebab saya dalam bidang marketing tu sendiri dan business. Apa yang kita belajar daripada sen 1 sampai sen 6 tu memang ada. Okay, macam contoh sekarang tak ada course diploma e-commerce. Dulu ada diploma e-commerce tu. So siapa nak cari tu boleh masuk Polisas promote sikit. Okay, so sebenarnya ada dulu daripada sen 1 sampai sen 6 tu apa yang saya belajar dan masih lagi diterapkan dekat company saya sendiri. Macam contoh kita ada course-course marketing, fundamental, IT dan sebagainya. Macam contoh statistik tu sendiri, as a marketers, sebelum kita ambil klien, kita kena buat market research. Benda tu ada dalam diploma, baru diploma dah ada pasal market research tu sendiri. Kedua pula macam mana kita nak skill, kita nak develop satu company. Maksudnya contoh kita ada subjek SEM 2 ke SEM 3, kita kena menjual, kena daftar SSM. Dan benda tu ada dekat poli dan kita terapkan dekat bisnes tu sendiri. Saya sebenarnya DEC ni dan dia punya subjek setiap SEM tu, kalau betul-betul nak go to business dan marketers, saya suggestkan untuk masukkan diploma e-commerce ni as saya sendiri as a owner marketing agency dan CEO. Sebab apa yang saya belajar dekat Polisas ni, dekat DEC, memang diguna pakai dekat industri. Yes, betul bukan 100%, tapi fundamental. Basic tu sendiri. Sangat banyak basic daripada sen 1 sampai sen 6.
memang kita pakai dan kita akan letak dekat kita punya business dan real life punya pekerjaan. Itu saya punya pendapat lah. Okey, ni puan Ha. Syarah nak terangkan. Apa beza DEC, DBS? Kita takut penonton-penonton kita dengar DEC Disember. Itu kita punya passion. Kan tu best December kan, okay. So DEC stand for Diploma E-commerce. Okay, sekarang ni kita tengah running DBS, Diploma Business Information System. Okay, so macam DEC kita fokus on macam marketing Betul, whatsoever yes. and product FYP e-commerce site. Betul. Okay, kalau untuk DBS sekarang ni kita belajar ada sebenarnya, tapi ada banyak macam kita sembang-sembang tadi So diorang belajar BI, business intelligence, buat dashboard, Itu data baik tu untuk okay. kita data analitik. Budak sekarang DBS belajar. And product FYP kena come up with a system ada relate dengan business information system lah. Apa-apa saja pun kalau guna sistem, apa business pun, education ke, health ke, marketing ke, whatever, diorang boleh buat. Okay. Kita dah pergi macam agak-agak technical sikit kan. Kita pergi mistik nak. Mistik kan. Duduk mana dulu masa belajar? Hostel ke? Sem 1 saya duduk Kamsis. Saya SEM 1, SEM 2 Kamsis. Okey, kita pergi sikit lah Contoh-contoh macam segmen pukul 3 pagi. Kan selalu orang kata polis kan. Seram ni puan. Kita tak nak cerita pasal make on. Korang dah biasa dah make on tu. Okay, kita pergi mistik Ada ke? Rasa-rasa. Saya waktu SEM 1 tu duduk seorang, orang lain semua duduk berdua. Maksudnya di hostel. Ada hostel sebab saya punya partner dia di isi juga, tapi SEM 1 dah keluar sebab dia rindukan parents katanya. So saya duduklah seorang-seorang dekat SEM 1 tu dekat hostel seorang-seorang. So memanglah adalah orang ketuk pintu lah apa semua, dan disebabkan saya duduk KL, time tu memang orang kata motor tak ada apa semua, memang miskin daah So kita pun tak adalah nak balik, tiket band mahal jauh. So kita duduklah dekat hostel tu. So macam contoh saya akan duduk dengan geng-geng Sabah. Berapa orang dia, berapa kerat tu, memang adalah dengar bunyi. Lepas tu ada kita orang pergi cari benda bukan-bukan pun ada. Tapi kalau tanya saya, ada dekat hostel. Hostel lelaki. Yang dekat bawah tu. Yang tahu. Itu betul. Okay. Faiz. Saya dulu pun duduk di Blok A. Kalau Kamsis tu Blok A tu memang di ujung lah. Saya kalau nak kata misteri sangat tu tak adalah. Tapi beberapa kali jugalah kena tindih. So Misteri betul tu. tak boleh bangun. Yang tu adalah beberapa kali saya pernah kena. So nak kata yang teruk sangat tak adalah. So far saya punya misteri tu taklah macam ada bunyi-bunyi tu belum dengar lagi lah. Tapi yang susah nak bangun tu ada. Mungkin sebab selalu solat, alhamdulillah. Kita time tu dia macam Ni susah nak bangun, tak nak pergi kelas pukul 8 pagi ke macam mana ni? Yang tu pun ada juga. saya mana tak siap. Kan? Siapa baca saya mana? Okay. Rindu suara tu. Tak. Macam terasa. Okay. Kita pergi yang manis-manis. Kenangan semasa belajar dalam lab. Kita tanya pasal lab MK1A, MK1B. Kalau pergi nanti MK1A, 1B ni banyak terkenang-kenang. Betul. Apa yang manis-manis dalam lab tu? Kenangan manis Saya tak pernah kena puji dengan Cik Dayah. Tapi ada sekali tu dia panggil saya dan dia test macam-macam soalan. Saya dapat jawab. So saya rasa macam bangga gila. Dan semua time tu semua orang tak boleh jawab. Dia tanya pasal star, dia tanya pasal bus. Saya tahu tu, network topologist ke? Lepas tu HTTPS, apa masuk apa semua. Sebab benda tu memang saya memang orang kata, sebab saya memang minat IT. So kita dah tahu sebelum masuk poli. So bila Cik Dayah tanya tu, semua student tak boleh jawab. Lepas tu time tu pula saya tengah buat apa tak tahu. Entah apa penyakit dia panggil saya. Dia panggil saya ke depan, jawab. Tak tahu dia nak kenakan saya apa, dan saya dapat jawab semua tu. So saya rasa bangga gila. Dan dia macam macam mana Cik Dayah? Okey. Time tu dia masih Cik Dayah. Sekarang dia dah Puan Dayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Faiz, yang manis-manis. Saya nak kata manis tu, tak tahu dia kata manis ataupun mengaibkan diri sendiri. Tapi bagi saya lepas kena tu, saya anggap dia tu manis lah. Saya banyak kali datang lambat. So selalu kita orang kena macam denda lah. Menyanyi. Saya tak ingat pensyarah mana. Saya rasa Puan pun salah seorang kot. Yang Saya selalu suruh baca doa kunut je. Tak ada nyanyi-nyanyi. Betul lah tu. Saya dah aku ni tak pernah kena tu. satu album saya nyanyi Puan. Sampai satu album saya kena nyanyi. So sebab saya pun itu hari masa semua saya atas sini, saya ada tengok balik video-video lama. Macam, ada lagi lah video-video ni. So saya anggap benda tu kenangan manis kot. Kan? Tapi lepas kena, kenangan manis lah. Masa kena tu malu juga. Dia boleh tak buat statement? Boleh rindu
Kembali Kembali jangan. Jangan, betul. Rindu boleh, kembali jangan. Rindu boleh. Rindu boleh, jangan. Kalau nak tahu kan, Faiz ni, kalau MK1B dia duduk mana, bawah mana tau? Bawah server, network server yang kotak hitam. Oh ya ke? Duduk belakang sekali, sat-sat dia lena, sat-sat dia lena. Patutlah Lena, kita duduk tepi tikap. Tepi Kita duduk Bukan apa. Sebab tu sekarang saya pun menjual server. Semua saya mencari ilham. dekat-dekat di hati. Saya mencari ilham masa tu. Okey, yang ni kita pergi rasa macam syahdu, tapi tak naklah syahdu sangat Kita ambil keyword time travel, time travel. which means that apa yang rasa nak ulang dulu? Sejujurnya saya tak nak ulang balik pun sebenarnya. Tak ada apa-apa sebab saya jumpa jodoh pun kos yang sama. Alhamdulillah. Lepas tu kalau saya ulang balik pun nak suruh cakap di sini belajar pandai-pandai pun, kalau belajar pandai nanti takut tak pandai pula dalam industri. Lepas tu tak ada apa-apa untuk saya ulang balik sebab kenangan tu yang mengajar saya. Pensyarah-pensyarah yang membantu saya, yang bagi dulu yang banyak bagi kata-kata sokongan dan motivasi ni sebenarnya Puan Yasmin. Dia selalu cool downkan saya dan dia selalu orang kata bagi jajan untuk naikkan semangat. Orang kata Puan Yasmin garang, tapi dia sebenarnya baik tau. Saya tak tahu kat belah mana dia garang. Tapi dia memang sangat baik. Saya anggap dia macam mak saya sendiri dekat Politeknik, dekat Polisas ni. Dia banyak bantu saya. Dia pernah bagi saya RM50. Dia tanya, dah makan belum? Belum. Nah, RM50. Besar siut RM50. Zaman saya RM50 tu, kita boleh bertahan selama sebulan. Macam mana nak buatnya, beli Maggi banyak-banyak, beli hotdog banyak-banyak, bertahan sebulan. So yang selebihnya duit minyak. Saya sendiri tak ada apa-apa nak ubah sebab kos yang saya belajar pun banyak membantu saya sekarang. Saya pun tahu pasal statistik, saya pun tahu pasal e-commerce, saya tahu pasal business intelligence dan sebagainya. So terima kasih kepada semua pensyarah yang ada apa semua. Banyak ajar saya dulu sampai saya sekarang. So saya bersyukur. Lepas tu sejujurnya pun memang tak ada apa-apa untuk saya Dikenang-kenangkan kenang tu ada untuk diundurkan balik masa dan ubah. Ubah tu tak. Sebab kalau saya ubah jodoh dah lain. Kita serai pun risau. Bini mesti tengok ni. Mesti bagi manis-manis. Okey Faiz, Saya pun sama juga, Pak. Kalau saya ada nak ubah suatu benda yang sebelum ni, saya rasa mungkin saya tak ada kot yang mana saya ada sekarang. So, saya percaya pada proses flow yang saya buat dulu. So, andai kata saya tukar, contohnya saya nak ambil kos lain, mungkin saya tak kerja apa yang saya kerja sekarang. Sebab memang, to be honest, memang kerja yang saya buat ni memang saya punya passion juga. Sebab saya pun daripada kecil, ataupun sekolah pun, saya memang buat bisnes. So, bukanlah bisnes maksudnya bisnes sendiri. So, bekerja dengan orang. So, bekerja dengan pakcik kan. So, kita orang buat bisnes. So, bila besar ni, dah kita masuk dalam industri ni, dia lain sikit bisnes dia. Sebab kita, value tu besar. So, kita nak close the deal tu, susah sikit. Dia ada banyak macam-macam cara. Kadang-kadang saya kena ikut klien punya hobi. Contoh sekarang saya pun dah jadi consider macam golfer jugalah. Tak adalah power mana pun, tapi just untuk entertain klien lah. So, nak kata main golf tu hari-hari tak juga. So, kalau mana-mana klien saya yang main golf, main golf. Ada setengah klien kaki pancing. Saya pun kena ikut dia punya ni lah. So, mungkin apa yang saya buat sekarang ni, lebih pada macam tak ada apa yang saya nak kena ubah dulu. Mungkin kalau ubah pun dari segi perangai kot. Tu lah, kalau kita ubah perangai, tak boleh nak try bini yang sekarang tengah ada. Mungkin dia tak minat pula dengan perangai kita yang tu. So tak ada apa nak ubah, susah. Sebab yang nakal tu dia nak kan. Yang nak the bad guy. okey. Sekarang ni kan, saya just nak tanya ya, pandangan, apa nasihat Faiz, nasihat Hisham pada pelajar tentang dunia sebenar. Kadang-kadang pelajar ni bila belajar dia imagine lain. Bila masuk dunia pekerjaan, lain rasanya. So, Apa nasihat? Saya Apa suka nasihat? suka saya dengan soalan ni. Okay, kepada pelajar dan siapa-siapa yang pernah tengok dan interview dekat company saya sendiri. Ada beberapa nasihat untuk anda. Firstly, yes, teknologi canggih dan anda banyak menggunakan ChatGPT. Saya tak larang dan saya sendiri pakai ChatGPT. Tapi work smart not hard. Jangan jadi piang sangat. Pastikan faham dasar. Apa maksud dasar? Fundamental. The basic one. Kalau awak tahu from the root, awak boleh jadikan dia jadi fruit. Itu dia cerita dia. So, banyak pelajar-pelajar yang dah habis industri ni, lepas dia habis belajar,
Dan dia masuk ke dunia sebenar, first dia akan demand gaji yang besar, satu hal. Kedua, dia tak tahu apa yang dia tengah nak apply tu. Okay, sebab dia belajar, contoh kita ambil, dia belajar dalam diploma e-commerce ataupun degree in e-commerce lah, contoh mana-mana kan. So dia datang ke office, dia kata saya bawa grade 3.94 pointer dia. Oh, dahsyat. So bila kita test, industri saya sendiri adalah dalam industri tersebut, dalam marketing. Anda semua kena tahu dasar ataupun basic things. Yes, ilmu anda power, anda punya pointer power. Tapi kalau anda tak ada skill-skill yang diperlukan oleh majikan, anda takkan diterima pun sebenarnya. Apa skill-skill tu? Firstly, anda kena tahu macam mana untuk bercakap. Second, anda kena tahu dress code sebelum anda interview. 3, baru anda kena study pasal company tu sebelum nak datang interview. Ini bukannya datang interview, macam saya sendiri, saya susah sikit kenalkan diri anda. Saya akan tanya, company saya jual apa? Company saya buat apa? Cuba awak cerita sikit. Dia akan keluar. Supposedly dalam industri awak nak apply kerja, awak kata pointer power apa semua. Saya sebagai owner syarikat, pointer memang satu benda kita tengok, tempat belajar satu benda kita tengok. Tapi kita nak tahu awak ada buat research tak pasal company saya ni? Awak tahu tak siapa director dia? Awak tahu tak siapa CEO dia? Apa benda yang kita buat? So kat situ kebanyakannya fail lah. So nasihat saya kepada budak-budak, student-student di luar sana, fresh grade dan sebagainya, jangan terlalu aim high. Belajar dulu. Bukan masuk belajar. Anda dah belajar dah. Anda kena terima gaji yang kecil tu dulu untuk cari pengalaman. Dah ada pengalaman, lompat, baru demand. Kalau anda tak ada pengalaman, bye-bye. Susah nak dapat kerja, tanam manggu. Itulah. Okey, Faiz, nasihat untuk rakan-rakan pelajar lah. Dia adik lah tengok dia adik. Okay, saya punya nasihat lah, sebab saya tahu zaman sekarang ni bila kita dalam generasi Z, Gen Z so banyak kemudahan yang ada sekarang. Betul lah macam Isyam cakap tadi pasal ChatGPT apa semua. Betul lah, saya sendiri dalam industri pun saya guna benda tu sebab untuk saya punya shortcut So kalau ni, cuma bila belajar ni, follow the rule. Apa A, B, C, D, jangan tu melompat ke Z. Sebab betul kalau kita buat benda cepat, so bila kita masuk dalam alam pekerjaan ni, so banyak benda yang macam contohnya kalau kita, sebab saya ramai jumpa yang baru masuk, nampak macam pointer tinggi, Pandai kan? pandai, smart, nampak dia punya. Tapi rupanya dia pandai-pandai. Bila saya duk tengok bila dah kerja dengan dia sebulan 2, saya tengok dia tak ada apa-apa pun. Bukan saya nak pandang rendah dekat orang, sebab mungkin value dia nampak macam pointer tinggi, tapi dia punya attitude kerja tu tak ada. So that's why apa yang saya nak pesan pada adik-adik tu, yang mana yang kalau pointer rendah ke ataupun gagal ke, teruskan belajar. Lepas tu bila gunakan pengalaman belajar ni, bukanlah kata subjek, at least apa yang kita buat dekat praktikal yang kita buat ni So gunakan dekat kerja, insyaAllah nak demand gaji tu rasa dapat kot. Kalau dia reti buat kerja, kita boleh je nak minta apa, 6,000, 7,000 kita boleh bagi. Tapi kalau tak ada pengalaman, apa pun tak tahu, pening juga. Okey, menarik tu. Nasihat tu, saya pun nak jadi adik-adik pelajar balik. Ya, jadi kita boleh panggil adik-adik yang kat luar sana yang lepasan SPM tu, jom masuk program DBS. Saya memang, Ataupun jom masuk politeknik. betul. Kan? Sebab kita nampak politeknik ni, dia banyak hands on. Betul. Saya rasa you all terima banyak hands on. Saya share sikit sebab saya ada pusat tuition. Oh ya? Saya ada macam ni bisnes yang Hafiz Store ni adalah school, dan saya ada ada 7 anak syarikat. Salah satunya adalah pusat tuition. So biasanya kalau contoh parents tanya kan, nak sambung belajar mana, memang saya akan cakap pergi sambung belajar dekat Polisas, ambil Jabatan Perdagangan, ambil core e-commerce. Tapi sekarang dah tukar kepada DBS, betul? Ya, DBS. Betul. So mungkin lepas ni saya akan ubah lah. Tapi ada parents yang dia akan jumpa saya personally, dia akan tanya, Cik Syam dulu belajar apa dan sekian-sekian. Saya kata, saya belajar e-commerce dekat Polisas. Yes, ada parents daftar anak dia ke sini. Cuma saya tak tahu siapa lah, tapi ramai. So memang saya ada maklum kan, yang kalau nak go to dalam business marketing, sebab parents tengok, marketing sekarang power apa semua. Pergilah. First step first, diploma,
pergi kat Polisas, pensyarah-pensyarah saya semua power-power kat sana, masuk kos tu kat sana. Memang diorang agak garang. Sebab garang tu yang kita akan ingat sampai bila. Kalau tak garang ni dah bercinta lah pula dengan pensyarah tu, dah cerita sudah lain. Sebab tu pensyarah kena garang. Dia akan ingat sampai bila-bila. So itulah saya pernah share dengan parents-parents yang tanya kat saya. Okay, alright. Okay. Menarik cerita-cerita yang bekas-bekas pelajar saya sebenarnya. Saya sendiri terharu bila tengok daripada zaman belajar tu sampai sekarang ni, yang ada kat Instagram, ada Facebook, ada. Kita dah jadi bonding. Okay, dah jadi macam rakan lah Okay. So, sangat memberi inspirasi. Zero to hero tu besar makna dia. Saya nampak zero tu datang daripada mana sebagai tenaga pengajar. Dan saya nampak juga sekarang yang hero tu datang daripada mana. Okay. So, adik-adik di luar sana, pelajar-pelajar, bakal pelajar, okay, ambil segala pengalaman Encik Hisham, Cik Hisham pula je tiba Aduh. Hisham, Faiz ni sebagai semangat, inspirasi. Okay. Okay, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Alamak. Dah tamat dah? Tamat dah. Nanti kita ada siri 2, siri 3. Pengarah InsyaAllah. InsyaAllah Okay. Okay. InsyaAllah ada episod lain Okay. So, dari kisah perjuangan Hisham dan Faiz ni kita boleh belajar. Kejayaan tu datang bersama usaha. Betul keberanian dan juga keinginan untuk terus belajar. Betul. Kalau tak ada rasa nak belajar tu, macam katalah Hisham tu dah separuh jalan. Faiz tu SEM 1 dah alamak. Okay, Dia akan jadi tertanya-tanya tau. Sebab dekat diploma kita belajar coding dan bisnes apa semua. Habis dia belajar, aku mesti ada lagi untuk kembang kita ni. So kita akan belajar coding tu sendiri, bisnes tu sendiri. Betul. So kisah mereka ni, okay, kita boleh tunjukkan bahawa pelajar Polisas ni mampu menyelah. Betul. Betul, kita mampu menyelah bukan dari segi pendapatan tinggi je. Betul. Kita boleh sebarkan pengalaman, ilmu segalanya, boleh sumbang kepada masyarakat juga. Okay. Sekarang ni saya tengah sumbang kat Polisas. Alhamdulillah. Okay. So jangan lupa, okay, anda boleh tonton semula episod penuh ni dalam saluran YouTube kami, Polisas Shout TVET. Jangan lupa klik subscribe. Subscribe Subscribe. Kita tekan loceng ting tu nanti dan kongsikan video ni kalau anda rasa ini sangat memberi inspirasi. Okay. Dia kena ada sikit 3 second hook. Betul ke? Betul. Yang tu boleh jadi 3 second hook. Betul ke? Okay. Sekali lagi jutaan terima kasih pada Hisham, ada Faiz, sudi terima jemputan kami Okay. So, saya Farahiza, moderator untuk hari ini, mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami. InsyaAllah jumpa lagi. Betul ke? Okay, dah.